Aku nak cari buku apa yang kat sini. Macam-macam lah ada. Buku ni. Aku rasa semua okey dah. Cuma bahagian pengenalan ni kena tambah lagi isi-isi dia. Semua okey dah. Yang tu je. Hancur dah hatiku, sudah hancur jadi debu. Tak jujur dirimu, sampai hati demo tipu. Ha, 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 ha. Sikitmu tak kesia, dengan mudahmu buat. Aku pun tak Sampai hati diorang tak ajak aku. Macam ni diorang Tunggu korang. Aku akan rekod satu video, buat rakaman AI daripada korang rapat sampailah korang gaduh, dan aku akan upload dekat sosial media. Korang tunggu sekejap Dah. Oh, macam ni diorang aku. Okey, tunggu jap. Aku akan masukkan video diorang ni dalam Gemini dan suruh Gemini ni edit supaya bagi diorang bergaduh. Biar semua orang tahu diorang ni tengah gaduh. Padan muka diorang. Tolong jadikan video ini jadi pergaduhan. Okey. Siap pun. Apa Zah? Kau tak buat lagi kerja yang benda bagi? Ni aku dah buat dah lah. Tak ada, kalau ada dah ada lah sini. Ada. Cuba tengok Mu ni betul-betul. aku ajak tak ada kan? Kalau ada. Aku dah cakap dah. Aku dah buat lah kan. Minta tolak pula nak mu gaduh ke? Mat nak gaduh. Kau ni nasib baik aku ingat kau kawanku je. Pergilah. Malas aku dengan hang. Wih, apa ni? Sam, tengok ni. Aku video aku dengan Abuzah viral lah weh. Kenapa? Video apa? Video ni, tengok. Weh, macam mana video kita boleh viral ni Abuzah? Tengok ni. Ni bukan waktu kita study tadi ke? Betul. Siapa yang rakam video ni? Itulah tu. Ni kita gaduh ni Abuzah. Aduh. Kalau Gaduh. macam ni, stres macam ni. Kita tak ada gaduh pun. Itulah tu. Siapa yang edit ni? Tak tahu. Aduh, susah lah macam ni. Rifat, cuba tengok video ni. Yo. Asal weh. Abuzah memang gaduh ke? Macam ya. Tapi asal video macam pelik. Lip, cuba tengok ni Lip. Memang Abuzah gaduh. Kau nak tahu something tak? Kau nak tahu tak? Salah. Sini, atas. Ambil buat puru. Duk rekod. Buat benda pelik-pelik. Macam tu cerita dia. Macam tu lah. Sekarang ni, apa solusi dia? Kita kena pergi jumpa dia depan-depan. Kita kena bagi tahu dia
kita ni bertanggungjawab. Sebab apa? Kita perlu beradab dalam alam cyber. Betul. Kita kena jumpa dia. Sebab benda-benda macam ni boleh jatuh fitnah kat orang lain. Betul. Mahal. Jomlah. Jom. Weh, Tu Amir. lah, betul juga. Jom. Tunggu pergi rumah. Weh Meh. Tu nak borak sikit dengan kau ni. Boleh, Boleh. kenapa tu? Jom lah duduk dulu. Jom, kita Duduk. Weh, Meh. Kita orang datang ni sebenarnya nak tegur kau, nak tegur kesalahan kau. Kau tak patut salah gunakan AI untuk nak edit video Aiman dengan Abuza. Kau kena sedar meh, perbuatan kau ni boleh menyebabkan perbalahan dan perpecahan dengan orang lain. Lepas tu, benda ni juga boleh mencemarkan nama baik orang dengan undang-undang cyber. Kau tahu Meh, kemajuan teknologi maklumat ni, AI ni kan, kita kena ada tanggungjawab. Bila kita nak guna dia, kita kena ada tanggungjawab. Kita kena sifat jujur. Bila kita salah guna AI, kau guna macam kau kan, kau guna gambar Aiman, kau guna gambar Abuza, kau nak edit video. Kau tak ada salah. Itu kau macam seolah-olah kau dah tak ada tanggungjawab kau. Kau dah tak ada sifat jujur dalam diri kau. Salah tu Meh. Weh, aku baru sedar tu weh. Aku tak ingat Tuhan time aku buat tadi. Tak apa weh. Lepas ni aku akan minta maaf kat dia. Dan aku akan delete semua video yang aku viralkan tadi. Tapi pastikan kau kena jumpa dia. Kau kena minta maaf betul. Sebab benda ni dah salah. Kau dah hilang tanggungjawab diri kau. Kau dah tak ada sifat jujur Meh. Baik weh. Terima kasih weh. Weh. Meh. Weh. Sebenarnya aku nak asal, minta Meh? maaf weh. Bangun duduk atas sini dulu. Okay. Sini. Duduk kita bincang. Kenapa Meh? Weh. Sebenarnya aku nak minta maaf. Aku sebenarnya yang buat video AI korang tu. Aku bagi korang gaduh. Sebab aku jealous tengok korang kawan. Selama ni kita yang bertiga. Tapi time study tu korang berdua, korang tak ajak aku. Jadi disebabkan itu aku terus viralkan video korang. Aku minta maaf sangat-sangat. Aduh Meh, kau ke buat video kami viral tu Meh? Aduh, aku harap kau ambil pengajaran daripada video ni Meh. Sebab AI ni dapat burukkan nama kita orang Meh. Aku harap kalau tak buat dalam macam tu. Dan supaya kita boleh kawan sampai bila-bila. Betul. Kita nak kawan lama Meh. Ya betul. Kita orang maafkan kau Ya, Meh. kami maafkan. Lain kali jangan ulang. Kita peluk weh.